Ada wartawan Cina pergi tanya dengan mengatakan bahawa apakah perbuatan orang Melayu ke atas orang Cina adalah sama seperti mana yang dilakukan oleh Israel ke atas orang Palestin. Genocide ketika kita bagi kamu tolak ansur untuk mendapatkan apa yang kita panggil sebagai warga negara. Genocide ketika kamu menguasai hampir 70% ekonomi negara ni. Genocide ketika kamu boleh ada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Genocide ketika kamu boleh menguasai ekonomi dengan besar. Kamu boleh dapat apa saja. Genocide ketika kamu dibenarkan menggunakan bahasa Mandarin di sekolah kamu. Genocide ketika bahasa Malaysia ada di atas, kemudian kamu boleh naikkan papan iklan dengan meletakkan bahasa Mandarin atau bahasa Cina yang kamu pelajari. Kamu membesar di Malaysia, kamu bersekolah di Malaysia dan kamu faham sejarahnya sangat berbeza. Kita organikly marahlah kerana soalan ni tak sepatut kamu tanya. Jadi motif kamu bertanya soalan itu adalah apa? Kamu nak trigger orang Melayu. Saya tak mau sebut benda ni politik. Dia tak ada apa. Saya marah pun bukan kerana saya orang parti politik. Ini tentang kesedaran menjadi rakyat. Kesedaran menjadi rakyat. Saya panggil organically. Seorang yang mewakili satu kaum Cina menjadi wartawan. Maka tidaklah wajar dia bertanya satu soalan dalam satu majlis yang begitu besar dengan membawa asas untuk meniupkan sentimen. Maka secara organiknya kita orang Melayu ni jadi marah. Soalan mengatakan genocide tu ataupun cuba mengaitkan apa yang berlaku dalam konteks Israel perbuatan ke atas Palestin adalah sama dilakukan oleh orang Melayu ke atas penduduk Cina di Malaysia. Tak betul lah tu. Tak betul. Jadi itu saya jelaskan. Macam saya katakan juga, adalah satu perhimpunan dibuat. Lepas tu kamu letakkan babi dalam kandang, lepas tu tajuk kamu letakkan perhimpunan sebuah parti orang Melayu. Jadi organik dia, orang-orang Melayu ni marah lah walaupun kita bukan anggota parti tu. Kenapa apabila orang Melayu berkumpul, kamu kaitkan dengan gambar babi? Lepas tu dua-dua minta maaf. Yang tanya pasal genocide pun minta maaf, yang letak babi pun minta maaf. Secara harmoni dia. Ini secara harmoni dia. Kita pun tak memihak dan kita pun tak mahu Hari Raya Cina dikaitkan dengan perkara-perkara yang memalukan. Dulu bila orang Melayu sebut Will, kes host radio, semua kena pergi sampai ke kuil India untuk minta maaf. Punyalah orang Melayu ni ada concern yang sangat tinggi. Dia kena minta maaf. Dan dia tak boleh minta maaf dalam kenyataannya. Dia kena pergi minta maaf sampai ke kuil. Tapi sekarang digambarkan perhimpunan orang Melayu ni, tak kira lah parti dia memerintah atau tidak memerintah, sama seperti dengan gambaran untuk menyakitkan hati orang Melayu dengan letak babi dalam kandang. Atau bertanya dalam satu majlis yang dihadiri oleh seorang ahli politik kanan di United Kingdom dengan bertanya orang Cina ni adalah mangsa seperti genocide yang sedang berlaku di Palestin. Bukan kita rasa saja nak marah. Kita rasa kenapa perkara ini perlu timbul. Di ground bertanya. Yang kuasai media pula menyiarkan gambar. Tak kira lah kalau ada parti saya buka pun nama parti ZRA. 4 orang Melayu jadi anggota parti dan saya panggil mesyuarat yang pertama. Dan kemudian dikatakan 4 ekor babi sedang berhimpun. Orang yang tak menyokong saya pun akan rasa kenapa bila Melayu berkumpul nak digambarkan seperti babi berhimpun. Jadi dalam dunia ni apa saja yang berlaku kepada orang Islam, hendaklah orang Islam itu belajar sifat-sifat yang berlaku dalam kesilapan mereka. Yang mudahnya tuan-tuan, kerana orang Melayu ni berpecah, orang hanya perlu minta maaf. Kami minta maaf dengan penuh ikhlas lah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sebab orang Melayu nak pergi dalam nama Melayu pun tak boleh. Sebab orang Melayu ni dah pecah 6. Melayu hijau, Melayu biru, Melayu merah, Melayu biru yang biru tak terang, Melayu merah-merah yang tak cair. Jadi bila nak pergi tak boleh lah, pasal orang Melayu ni dah berada dalam keadaan obses Melayu ni dah tak wujud. Kerana Melayu ni dipecah kepada 8 perkara dan dia lebih menjadi kepada nama parti dia. Tapi macam kita non-partisan ni, kita rasa tak gembira lah bila pertanyaan-pertanyaan dan provokasi sedemikian telah ditanyakan. Saya pun fikir tuan-tuan tak setuju dengan soalan tu. Tuan-tuan orang biasa lah. Kita pun bukanlah ultra Melayu. Kita try to be a simple Malay. Cuba berkompromi dengan semua orang. Supaya kononnya apabila orang Melayu ni berkompromi, maka keadaan ini menjadi lebih baik. Tapi bila kita compromise, dia pergi kata pula, apakah perbuatan kita ke atas mereka tu sama seperti mana Israel buat ke atas Palestin? Bila kita compromise, dia letak pula babi berhimpun dengan kita berhimpun. Menjadikan kita rasa sangat tersinggung. Jenis toleransi apa lagi kita nak bagi? Kebodohan dan kecerdikan kadang-kadang ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan kadang-kadang berlaku kerana sifat bangsa itu sendiri. Sekarang ni kan kita tak boleh cakap apa pun. Ni kalau saya cakap ni kan, besok yang bantai saya semua Melayu. Katalah tuan-tuan potonglah video saya letak. Masuk bantai besok semua Melayu. This is a organic Malay. Tak payah bohong saya lah. Saya bukan baru hari ni main media sosial. Sebab saya tengok Dr. Akmal Melaka kena 90% komen yang bantai dia Melayu. Ni kalau saya cerita kan, nanti akan naik. Dia inilah terpaling Melayu. Babi pun nak ambil sensitif. Itu saya beritahu pada tuan-tuan, kata salah satu kenapa orang Melayu kadang-kadang tak mau bercakap tentang Melayu, kerana dia akan dimusuhi oleh orang Melayu. Kerana kemudiannya kalau orang Melayu membela nama Melayu dia dan membela kepentingan Melayu dia, yang akan dia hadapi besok adalah Melayu. Dia bukan sitro, organik. Secara organiknya orang Melayu dah tidak lagi berada dalam keadaan merasa sensitif apabila bangsanya dihina. Kerana dia anggap kata yang dihina itu memang patut dihina. Sebagian prinsipnya orang Melayu mengatakan satu puak daripada kalangan Melayu boleh dihina oleh bangsa yang lain. Dan Melayu ni tak masuk campur kerana dia pun memang memandang hina pada Melayu tu. Itu organik yang kita kena akui. Kita berada dalam titik pecah. Kita seronok bangsa lain menghina musuh seagama kita dengan musuh sebangsa kita. Kerana kita ada soal perpecah. Kerana kita memusuhi saudara seagama kita. Dia dikhianati orang lain pun tak apa. Walaupun berlainan agama. Halal. Kerana kita memusuhi rakan sebangsa
bangsa kita. Dia dikhianati oleh bangsa lain pun tak apa. Kita halalkan sebab dia musuh kita. Maka perkara yang paling mudah untuk kita pelajari dalam kisah ni adalah kamu membiarkan segara sebangsamu dikhianati. Tapi kita biar je lah. Sebab kita anggap kata mereka mengkhianati musuh kita. Saya tak suka setiap perkara kita akan cuba salahkan orang lain. Jadi kita takkan rasa lambat untuk merujuk tentang diri kita. Saya selalu cerita dekat tuan-tuan. Bagaimana sejarah bangsa ni kemudiannya terpaksa diselamatkan. Bila berlaku perang musuh berbisik di Kedah adalah bermula dengan apa? Pengkhianatan kerana puak-puak yang mendapat hasil dari pungutan cukai diganggu pungutan cukai. Bermula sejarahnya, saya cerita susah dia kemudiannya pula. Maka puak-puak yang sedang mendapat nikmat kehidupan memakan cukai, kemudiannya cukai ini diganggu. Maka mereka ni mengkhianati gangguan cukai ni. Dia panggillah Raja Ligo datang, Raja Siam datang. Belot buka pintu, bunuh raja yang sedang memungut cukai. Raja ni sampai sempat lari. Bila Raja Ligo masuk dan kemudian dia menjadi kuat, puak yang tolong dia pun dia tak tolong, dia takluk negeri. Puak yang dia nak musuh pun dia musuh. Kerana akhirnya dia kata apa? Pintu ni masuk bukan nak tolong orang, aku datang nak mengambil negara kamu. Orang-orang yang kemudiannya berpecah-pecah menghasilkan Kedah yang berpecah-pecah kerana cukai. Larilah. Lah kali rakyat kena tebus negeri. Bersatulah rakyat. Datanglah Tengku Kudin bersatu lawan. 1831 lawan tak dapat. 1837 kesian pula orang-orang Islam ni. Selalunya kita terlewat waktu kerosakan tu kita buat. Kita buat kerosakan kenapa? Perebutan harta dan kuasa. Kemudian kita kena tarik semua orang pula datang. Bantulah. Mereka ini telah dijajah oleh pengkhianat. Mereka ini telah dijajah oleh bangsa yang bukan seagama kita. Maka mufti daripada Kelantan pada waktu tu 1837 keluarkan fatwa. Barang siapa berperang dari Kedah dapatlah pasal syahid. Mufti Terengganu keluarkan fatwa. Barang siapa yang datang berperang untuk memenangkan kerajaan Kedah dan membebaskan pada dari itu dapat syahid. Mufti daripada Aceh keluarkan fatwa. Mufti daripada Sumatera, Delhi sampai ke Riau. Fatwa yang paling banyak dalam sejarah orang Melayu berperang. Maka dah datang orang daripada tanah Sumatera, datanglah orang daripada tanah Riau dan datanglah orang daripada tanah Kelantan dan Terengganu. Bersatulah dengan Syekh Daud Al-Fatani dan bersatu pula dengan seorang lagi Syekh Samad Al-Falimbani. Perang puluh ribu orang mati. Kita kalah dalam perang tu, tapi berjayalah mengundurkan tentera Siam sebelum Kedah dibebaskan sepenuhnya. Berarti selalunya kita belajar tentang sejarah, masalah tu dicipta oleh kita sendiri. Raja Ligo tak datang pada waktu tu kalau bukan pintu pengkhianatan dibuka untuk dia. Tapi hari ni kita belajar apa? Kita belajar sejarah kita kuat. Oh, dulu masa Kedah perang, tengok semua orang datang bantu, orang Islam bersatu. Tak siapa akan ajar tuan-tuan tentang intro yang saya sebut. Pengkhianatan daripada golongan orang yang berebut kata. Orang tak mau ceritalah siapa yang buka pintu 1827. Sama juga kita cerita Melaka. Ceritalah sejarah Melaka, kita bangun berjuang ke buka kota tinggi, orang Melayu tak akan mengalah. Lepas tu lepas Melaka jatuh 1501, pada tahun 1609 orang-orang di Pasai ataupun orang-orang di Sumatera telah mengeluarkan fatwa. Barang siapa yang berjihad membebaskan Melaka daripada penjajahan Falangis ataupun Kristian Portugis, dapatlah dia syahid. Daripada waktu tu Syekh Samsudin As-Sumantrani merasa dia dah berada dalam ahli lembaga fatwa tu. Kalau dia keluar fatwa tak bertindak, jadi tak betul. Dia pun ambil tanggungjawab. Aku akan bawa fatwa ni bagi membolehkan orang-orang daripada Aceh datang berperang membebaskan Melaka yang pada tahun 1609 masih berada di tangan Portugis. Dia pun pergilah kepada Panglima PD. Sebab tu saya nak pergi Aceh ni tuan-tuan. Bukanlah kerana satu Aceh susah, kerana saya rasa Aceh ni dulu pernah datang membantu Melaka. Jadi Syekh Samsudin ni dia tak pandai perang, dia ulama. Dia pergi jumpa Panglima PD. Sebab tu di Aceh tu ada nama PD Jaya. Kami nak pergi tu kerana di situlah tempat lahirnya Panglima PD. Jadi dia pergilah jumpa Panglima PD. Panglima PD kata okey, aku akan bawa 20 perahu besar. Orang-orang daripada tanah kita ni, kamu bawa fatwanya, aku bawa kepahlawanannya. Datanglah orang-orang daripada tanah Aceh membantu Melaka. Sebab menganggap pendudukan Portugis ke atas Melaka adalah satu penjajahan dan perang. Menang sekejap, lepas tu kalah. Makam Syekh Samsudin As-Sumantrani ada di Kampung Ketek. Makam Panglima PD ada di Bukit Cina. Dia lupa kan? Tak mau ingat kita. Yang nak dicari perahu Melayu yang lama, tanda kita bangsa yang belayar. Dilupakan. Portugis boleh masuk kerana pengkhianatan. Kita akan cuba merawat masa lalu kita dengan mengatakan kita bangsa yang besar. Yang kita nak kena rawat dulu adalah lihat sejarah-sejarah di mana kita jatuh kerana kita mengkhianati bangsa kita sendiri. Belajar dulu sejarah. Buat apa sejarah membuktikan Melayu ada kapal besar. Sedangkan sejarah yang sentiasa berulang daripada Melaka sampai sekarang adalah pengkhianatan sesama bangsa. Buat apa kita nak buktikan dulu kita boleh menghasilkan besi. Besi kita inilah kemungkinan dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau perkara yang paling asas, iaitu hati, tak boleh dibetulkan. Satu kita belajar sejarah, bukan untuk bermegah. Sejarah ni kalau kita belajar dan kita letakkan dalam tasawuf Islam, adalah tempat untuk kita menundukkan diri kita dan merasa berdosa kepada kesilapan lampau yang lalu. Sekarang semua nak megah-megah. Yalah saya kata kalau dah megah apa jadi? Kita boleh buktilah keris yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu datangnya daripada besi daripada Kedah. Apakah dia boleh merawat pengkhianatan yang berlaku sampai hari ini? Apakah dia boleh merawat perpecahan yang berlaku sampai hari ini? Kalau esok kata betul lah besi itu datang daripada tempat bakar besi di Desa Merbuk, kita pacak keris tu, minta balik keris Salahuddin, kata ini tanah besi daripada Kedah. Tapi bolehkah dia menyelesaikan masalah yang paling besar yang berlaku pada kita sekarang? Berulang-ulang bahawa orang Melayu ini rosak dia adalah kerana pengkhianatan. Orang Melayu rosak dia kerana perpecahan. Orang Melayu rosak dia kerana kuasa. Maka
kita nak juga belajar sejarah tentang perahu kita yang paling besar, tentang kapal kita yang paling besar. Ya, kalau kita bina kapal tu dulu, kita kena tanya, daripada kapal tu kenapa sekarang kita menjadi bangsa yang lemah? Bukan kerana kita tidak membina kapal, kerana kita membelah-belahkan kapal kita. Jadi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham, setiap kali kita belajar sejarah, kita akan memilih sejarah kita punya kebangkitan. Tapi tak mahu kita belajar sejarah kejatuhan kita. Malu. Takut orang-orang bukan Melayu tahu, oh, orang Melayu ni dulu jatuh kerana mereka ini adalah bangsa yang mengkhianati bangsa mereka sendiri. Maka kita pilih sejarah untuk bermegah-megah. Yang saya kata, kalau kapal boleh dibuktikan, alhamdulillah. Tapi kalau kapal tu dibina semula lah, tersergam dan kemudian diletakkan di tengah-tengah Kuala Lumpur ni, apakah orang Melayu pergi menyembah kapal tu dengan mengatakan kami akan balik menjadi bangsa yang besar? Kerana masalah orang Melayu bukan tak boleh membina kapal. Masalah orang Melayu, projek buat kapal dirasuahkan tu tak siap-siap kapal tentera tu. 1000 tahun lagi, cucu jumpa pula kapal yang tak siap tu. Dia bermegah, orang-orang Melayu telah membina kapal perang. Kalau tengok kapal ni panjang dia sekian, ada meriam, ada apa, dia tak tahu kapal tu tak siap, tak kesudah kerana projek tu penuh dengan korupsi. Kajilah dia, kita adalah bangsa berperang. Dia tak tahu waktu kapal tu tenggelam dan kemudiannya tak dapat disiapkan, orang dah bawa dah kapal perang dengan menggunakan tenaga reaktor nuklear. 1000 tahun lagi lah. Kalau kita tak buang perangai ni, nanti anak cucu kita akan kaji, dia jumpalah kapal yang tak siap sebab korupsi tu. Dia duduk ambil. Ketika tu meriam dia dah besar ni, berapa milimeter, kapal ni panjang dia berapa, kalau tengok daripada kedudukan rongkah besi dia dibina daripada besi kualiti. 1000 tahun lagi. Anak cucu kita tak tahu kata kapal tu tak siap sebenarnya kerana korupsi bertahun-tahun. Daripada kos sekian bilion, naik sekian bilion, naik sekian bilion, kapalnya tak ada juga. 1990-an dah tak siap sampai sekarang. Tapi ditelitinya. Dan orang Melayu masa tu tak membandingkan bahawa orang telah melancarkan kapal berkuasa nuklear. Jadi sama je lah. Setiap kali saya bukan anti sejarah. Sejarah janganlah dipelajari hanya untuk menjadi titik kita bermegah. Sebab kita nak jadi kita megah, kita rendah pun bukan ada masalah. Orang Melayu tak ada masalah rendah diri. Dan orang Melayu pun tak ada masalah kata dia boleh hidup dengan bermegah-megah. Nak mencari rasional orang Melayu. Apa rasional orang Melayu? Adalah kamu adalah bangsa yang berpecah-pecah. Apa yang menjadikan menjadi lebih sedih adalah kerana kamu bangsa yang mendukung Islam sebagai agama persekutuan. Jadi apabila agamamu dihina dan kamu yang telah memperpecah belah, sebahagian daripada kamu terpaksa berada dengan musuh agamamu kerana kamu telah bersekutu. Sebahagian daripada kamu akan merasa kesunyian dalam membela agamamu kerana sebahagian daripada saudara seagamamu telah berada bersama musuhmu. Apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan tadi panggil straight forward. Masalah semasa yang straight forward je. Tak perlu kita mengaji sampai ilmu laduni. Benda yang straight forward hari-hari kita nampak. Okey? Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Salah satu tasawur yang kita boleh belajar daripada konstrukturan sejarah adalah mengisafi kesilapan kita. Bukan semata-mata bermegah dengan pencapaian kita. Mesir pun pernah menjadi hebat kerana ada Firaun. Tapi takkanlah hari ini Mesir nak membangunkan semula Mesir moden di bawah lambang Firaun.